Walaupun harga emas dunia terus menunjukkan tren peningkatan, permintaan produk-produk itu kekal mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat. Seiring permintaan pasaran, Kedai Emas Seri Semantan KESS melancarkan pembukaan 6 cawangan baru secara serentak termasuk di Kajang, Selangor. 5 lagi cawangan baru yang dibuka serentak ialah Sadakan dan Tawau Sabah, Busan Kelantan, Gunung Terengganu serta Batam Pulau Pinang. Pembukaan 6 cawangan serentak ini merupakan satu pencapaian besar buat Kedai Emas Seri Semantan kerana ia melambangkan keyakinan masyarakat dan juga komuniti SSPC itu sendiri terhadap jenama kami Kedai Emas Seri Semantan. Tambah Hafizal, pemilihan Kajang sebagai lokasi utama dibuat berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dinamik serta kedudukannya yang strategik sebagai pusat tumpuan ramai. Jelasnya, selain sebagai tempat jual beli produk, setiap cawangan KESS menjadi premis yang memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai budaya dan kepentingan menyimpan aset emas. Sekaligus orang ramai berpeluang memahami nilai emas sebagai aset jangka panjang menerusi sesi konsultasi. 6 cawangan berkenaan juga bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan akses kepada produk emas. Beliau turut berharap kehadiran KESS dapat memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi dan peluang kerjaya untuk komuniti setempat. Sempena majlis pembukaan ini, pelbagai promosi dan aktiviti turut diadakan kepada pengunjung serta ahli Kelab Keistimewaan Seri Semantan SSPC. Sepanjang promosi pembukaan ini, pengunjung serta ahli SSPC akan menikmati pelbagai tawaran istimewa seperti harga promosi pembelian, hadiah eksklusif, cabutan mertua dan juga pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari dan hubungi platform rasmi atau nombor tertera.